Bismillah, masa adalah amanah. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Dan di dalam setiap minit, ada barakah yang boleh kita mohon daripada Allah. Sinar syurga mempersembahkan doa mohon keberkatan masa. Ada hari, kita rasa masa terlalu cepat berlalu. Banyak perkara dirancang, tapi sedikit yang terlaksana. Kerja bertambah, tapi keberkatan berkurang. Kerana tanpa keberkatan, masa yang panjang pun terasa singkat. Tapi dengan keberkatan, masa yang sedikit boleh membawa kebaikan yang besar. Masa bukan sekadar angka di jam. Ia adalah nikmat dan ujian. Setiap saat yang digunakan untuk mengingati Allah, itulah masa yang diberkati. اللهم بارك لي في وقتي وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Allahumma barik li fi waqti wa aini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berkatilah waktuku dan bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah kehidupan, dan kehidupan yang diberkati adalah tanda kasih Allah. Jangan kejar masa, tetapi mohonlah agar masa itu diberkati. Ya Allah, berkati masa kami, jadikan setiap detik kami membawa pahala dan kebaikan, dan jauhkan kami dari kelalaian yang sia-sia. Allahumma ajalna min ahlil barakah wal jannah. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan ahli barakah dan syurga. Jika doa ini menyentuh hatimu, jangan lupa kongsikan kepada yang lain. Kerana mungkin, dari perkongsianmu, lahir keberkatan masa untuk insan lain juga. Please like, share, comment, amin.